Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah saya iaitu Puan Aliza. Nama saya Natasha dari PDPP PSV bila Oktober 2024. Okey, hari ini saya akan membentangkan apresiasi seni bagi karya yang telah saya hasilkan iaitu yang bertajuk Tali Senja. Okey, apresiasi seni ini merupakan proses memahami serta menghargai karya dari sudut teknik, visual dan makna yang ingin disampaikan. Kaedah yang saya gunakan berasaskan pendekatan yang diperkenalkan oleh Edmund Burke-Feldman, iaitu seorang tokoh penting dalam pendidikan seni visual. Okey, Feldman membahagikan proses apresiasi seni kepada 4 komponen iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian. Okey, saya akan mulakan dengan deskripsi. Okey, untuk deskripsi karya yang bertajuk Tali Senja, dia mengetengahkan tema kenangan zaman kanak-kanak melalui permainan tradisional tarik upih. Ia dihasilkan dengan menggunakan media campuran iaitu cat akrilik sebagai media utama saya, benang kapas sebagai elemen tambahan pada subjek utama dan marker pen yang digunakan secara khusus untuk memperkemaskan corak dan garisan di bahagian latar belakang. Okey, saiz karya adalah lebih kurang 60 cm x 70 cm. Unsur seni yang saya gunakan termasuk warna, garisan dan rupa. Okey, warna-warna panas seperti merah, jingga dan kuning digunakan untuk mewujudkan suasana yang senja yang penuh emosi. Okey, elemen rekaan seperti penegasan, imbangan dan pergerakan pula membantu mengatur komposisi secara harmoni. Okey, seterusnya saya akan pergi ke komponen kedua iaitu analisis. Okey, karya saya ini memfokuskan kepada 2 figura kanak-kanak iaitu di mana seorang duduk di atas upih pinang dan seorang lagi menariknya menggunakan upih tu jugalah. Okey, pergerakan ditunjukkan melalui susunan figura secara menyerum dan kedudukan badan yang cenderung ke arah kanan. Okey, tali yang menghubungkan mereka diperbuat daripada benang kapas yang diletakkan secara fizikal pada karya. Okey, ini bukan sahaja menjadi titik penegasan, malah memberi elemen struktur yang unik. Okey, untuk latar belakang karya saya menggunakan corak garisan halus dan beralun yang dihasilkan menggunakan marker pen. Okey, corak tu saya mengambil daripada corak upih pinang itu sendirilah. Okey, ini membantu mencipta kesan irama serta mendalamkan latar tanpa mengganggu fokus pada subjek utama. Okey, warna senja menguatkan mood keseluruhan karya dan menghidupkan tema nostalgia. Okey, untuk interpretasi pula merujuk kepada makna dan mesej yang ingin saya sampaikan melalui karya ini. Okey, jika dilihat dari karya saya iaitu Tali Senja, ia membawa simbol kepada perhubungan dan kenangan. Okey, tali bukan tali yang terdapat pada benang kapas tu bukan sekadar alat permainan tetapi mewakili emosi antara rakan, saudara dan keluarga. Okey, suasana senja pula menggambarkan masa yang berlalu dan membawa kembali memori indah zaman kanak-kanak. Okey, permainan tradisional seperti tari upih ini juga mewakili warisan budaya yang penuh nilai lah. Sesuatu yang zaman sekarang jarang kita temui dalam kehidupan moden ni lah. Okey, seterusnya adalah penilaian. Okey, saya menilai karya ini sebagai satu ekspresi yang berjaya dari segi penyampaian emosi dan teknik. Okey, penggunaan cat akrilik menghasilkan kontra warna yang kuat, manakala marker pen pada latar belakang memberi sokongan visual yang tidak mengganggu subjek utama. Okey, elemen benang kapas pula memberikan keunikan tersendiri. Ia bukan hanya sebagai media-media, tetapi juga sebagai simbol fizikal kepada mesej dalam karya. Saya percaya karya ini bukan sahaja menarik dari segi visual,
malah ia mampu menyentuh perasaan mereka yang pernah mengalami zaman kanak-kanak yang serupa. Okey. Jadi sekian saja perbentangan saya mengenai hasil karya saya yang bertajuk Tali Senja. Okey, saya harap ia mampu mengimbau kembali tentang pentingnya menghargai kenangan, budaya dan nilai hubungan sesama insan. Okey, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.